Al-malu, apa dia? Harta. Wal banun, anak-anak. Banu ni anak lelaki ke anak perempuan? Banun, anak lelaki ke perempuan? Lagi, kalau perempuan? Apa dia? Banat. Kalau merangkumi semua lelaki perempuan, anak-anak, tapi masuk semua lelaki dan perempuan. Aulad. Innama amwalukum wa auladukum. Harta dan anak-anak lelaki. Kenapa dia sebut lelaki? Tak sebut wal banun wal banat. Sebab antara anak lelaki dengan anak perempuan, mak bapak biasa lebih cinta, lebih suka pada anak. Kenapa? Boleh sambung? Generasi apa ni? Jadi anak lelaki boleh sambung keturunan dia. Anak perempuan boleh. Betul kan? Betul? Pasti lebih sayang anak lelaki ke anak perempuan? Jawab ada anak depan ni. Okey. Harta dan anak. Tengok Allah guna apa? Zina. Perhiasan kehidupan. Allah nak betulkan cara kita berfikir. Kita anggap anak dan harta ni bukan perhiasan tapi barang bernilai. Khimah. Betul tak? Keluar pagi balik petang. Keluar pagi balik petang. Muda sampai ketua cari harta dan jaga anak. Seolah ini dua ni adalah khimah, bukan zina. Tak, Allah kata zina.